Assalamualaikum dan selamat pagi ya sahabat-sahabat. Terima kasih buat semua yang menonton, like, komen dan subscribe ya. Pagi ni kita nak turun ke laut. Kita dah lewat. Kita 4 kru hari ni bersama dengan Sifu Maman ya. Sama Sifu Maman. Lepas tu dengan saudara, dengan Tekong. Tu dia. Mudah-mudahan pagi ni ada rezeki yang manis-manis ya. Nampak? Pagi ni kita nak angkat bubu. Lepas angkat bubu baru ada aktiviti memancing ya. Dan main jeep ya. Okey, kita layan terus ha sahabat. Okey, jom let's go. Beginilah suasana pagi. Pagi tadi hujan lebat dengan malam tadi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang Khabar ada rezeki yang padu-padu. Okey. Suasana pagi ya. Sangat-sangat cantik dan indah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Orang Khabar suasana yang mantul dan baik. Tu nampak air memang betul cantik ya. Mudah-mudahan biarlah sampai ke petang air macam gini. Mudah-mudahan orang Khabar ada yang padu-padu hari ni. Kita nak test mesin baru tu dia. Seradi. Seradi. Seradi Benford, Shimano Benford dan Seradi. Okay. Seradi ni yang Sifu Maman punya. Dia baru beli. Baru beli. Baru nak rasmi ya. Rasmi trek yang kedua. Trek hak yang hari tu dah kumpau. Oh, lawa air. Lawa memang. Angler. Oh, mantap. Layan terus. No. Pegang. Tak pandai. Dia tak ada minyak. No.
Okay guys, kita dah sampai dekat spot memancing dekat Unjam yang kita buat dulu. Okay, bolehlah kita mencari umpan dahulu hasil bubur hari ni tak berapa banyak. Kurang lah. Alhamdulillah lah, adalah juga sedikit rezeki memang tak banyak bersungguh lah. Biasalah rezeki dalam air. Oh, rezeki. Nama rezeki tak tahu. Itulah. Okey, kita lain terus. Okey, kita menggunakan Apollo Siha. Saiz yang paling besar sekali ialah saiz 16. Kita menggunakan itu dia. Kita mencari umpan dulu. Kita layan Apollo saja sebab air kucur. Ada kucur. Tak boleh nak main jig lagi air kucur gini. Nanti kan cukai. Orang dah serai dah, kita dah cari ladung. Tengok. Umpan bagi belakang. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi belakang. Tekong serat. Umpan baik mah. Umpan baik umpan tinggi. Sekarang kita nak main apa? Candak sotong hari tu kita ada main candak. Dapat 2 ekor. Mama serat. 2 ekor. Umpan baik lah. Umpan belakang. Umpan baik. Umpan tenggiri. Strike tinggi strike. Umpan pula. Aduh. Salah. Tahu? Ni tu. Ni. Tinggi. Ni. Siap mekar ni. Cakap dah sip tu. Itulah. Main macam je. Ni. Sono. Kasut. Pasti payah lompat. Okey, ni tadi. Okey, gede. Boleh aja emang. Mekar tak sedap. Dua aja. Dua tak. Aleh. Lompat. Sip gaya tu. Gaya memang tak sih. Baik lompat. Tapi aku takut yang tadi yang lain lompat.
Timbul. Kau tengok benda. Timbul. Timbul. Ayan. Timbul benda. Timbul tu. Kes apa kan? Oh. Ni okey je oi. Bukan nasi. Oh, ni kalau minum. Ayan, slow boh. Bismillahirrahmanirrahim. Dah sekira itu ni. Timbul. Mari sini. Ya, dia. Main bobok ni. Apa bukan tasik aku ni rasanya. Ikan apakah ini? Dekat dah tu. Tak timbul lagi. Kasar ni. Memang kasar. Tak tasik. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jaga. Jangan ni. Asyik ni dia main bobok. Gaya macam asyik. Tapi pelik juga. Dia timbul. Ni tu lompat. Timbul lah, tengok. Timbul. Mari naik. Tak layan. Tali sihat sul 16 sulam. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, risaukan buk tali. Gesek Asal ni besar ni. Oh, jaga tangan apa. Oh dah. Bismillahirrahmanirrahim. Relax ya. Oh. Nah, kunci. Jangan kunci. Oh. Jaga. Mana? You hai ya. Asik ni. Kak itu asik ke. Tasik kau bilang. Ada timbul tu. Tengok benda ni. Tengok hitam putih. Putih sedap. Agak putih lah.
Jauh lagi. Boleh. Belum. Oh, Putih. bapok nasi. Bapok. Bapok besar. Tasik. Haruan tasik. Gila macam mana ni? Oh, nasi. Oh. Lai macam dah. Bapok nasi. Betul. Ini kalau kena jeep ni enggak? Tinggal. Sini boleh. Siap tak beri. Gorgon bos, gorgon. Ni saiz gorgon. Berapa belah kilo dah agak? Belah kilo ni. Tinggi ya. Kalau tinggi, hai masuk kita. Bergaji kita. So, blok murah pula. Apa murah dia banyak. Sudah iya. Oh, serat sabri Jeep. Jeep sabri serat. Oh. Jeep sabri. No. Oh, sotong. Oh, nanti. Oh. Jap. Jeep makan soto. Ah, tengok ini. Tak kumpah bejo. Bukan kaleng-kaleng oh, sotong jagung bos. Bak reti sikit apa gila lah. Mantap babu. Ha. Tengoklah. Kau ni elok nak menyandak sini tau. Oh, padu. Baik lah. Ha, tengok tu gorgon, nampak tu gorgon. Bejo. Ha, nampak bejo. Gorgon. 10 kilo ni. Padu mantap. Dan ni besar-besar ni ada dah. Sini, siap. Mesti malah ada dah tapak yang kita main dengan api. Bejo. Kita hantar lagi kat Bejo. Bejo jawab. Bejo jawab. Siapa setakat bukan ikan bubu dia bukan makan jik je. Alah. Oh, yang tu dekat dia. Tunjuk Tak kapal itu. Buktikan dulu tu. Masa buat naik tu. Ha. Itu. Nak bukti tengok dalam kamera GoPro. Kamera handset macam mana aku nak pegang joran, nak rakang kan kain handset. Awak tak ada nak bukti benda. Buruk. boleh kan tak? Abang saya isi yang tak tu. Nak main macam nak tu. Buat tarik je satu hari ni. Sotong yang boleh. Oh, strike. Sotong. Ya lah. Dah sotong. Oh, sotong. Okey. Ya, sotong ni. Strike. Oh, jig strike. Padu mantap Pak Abu. Sipu Maman. Padu. Mantap. Jasa bela tadi rare. Bela apa tu? Roller jam. Oh, besar. Oh, so mana so? Alhamdulillah. Kita tangan pedis. Layar tu. Apa? Angkat man. Bang.
Oh, so. Sorry. Tengok orang tak kumpar. Nampak? Orang cakap tak percaya. Tergaduh apa ni, bubu lah apalah. Serabut betul aku. Nak pegang ni. Saya dapat ikan bubu. Aduh, hai. Nampak tu? Payah. Tak payah pegang. Kamu karak tangan. Biar tu. Okey, sahabat. Kita pindah spot lagi. Spot yang ke-5. Layak kan? Ya. Kita pindah spot lagi. Agak spot ni ada gorgon. Hari sudah pukul 2 ya. 2 petang. 3. Sudah pukul 3. Saya masih kumpau. Tipu Maman saja yang strike boron. Dengan bubu dapat sotong. Saya tiada lagi. Kita tengok spot yang seterusnya. Okey. Ayah. Makan guys. Terpikai guys. Dapat sekarang jangan ni. Ni nyesek. Tengok bukti orang tahan pukat kat Unjam. Jahanam lah. Pukat dia kena kat Unjam dia kerat. Bila dia kerat, hati ikan keburuk, mati gitu ikan. Naknya ini yang tak nak dia jadi orang khabar. Kita buat pembiakan, dia bagi pupuh ikan. Ni punca dia. Sebab pukat mukat dekat Unjam. Patutnya mukat jauh pada Unjam. Habis. Habis. Memang habis lubuk. Pukat baru ke ni? Baru je. Pukat baru ke? Habis lubuk. Cik baik lepas. Saya tak cukai aku. Mayang. Semayang dulu. Boleh cek semayang. Sekejap. Bagi semayang. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Oh, serai. Oh, mantap. Angin kelar. Oh, banyak umpan. Strike. Boh, kunyit. Oh, kerapu. Batul lah masuk dalam batu. Habis lah ke? Dia makan masuk dalam batu. Putih. Kerapu ni.
Serat-serat geng. Kan aku dah kabur, dia masuk dalam batu. Lambat. Dia dah makan, dia sedut masuk dalam batu. Main nyut-nyut tu. Umpan ikan ni. Ada ni. Dah nyut tu. Aku nak buat juga ah. Geram pula aku. Tengok. Naik. Ui. Ambil kau. Tengok je, aku tak kumpah je. Nampak? Nanti aku ambil. Tengok dia dapat ikan dia pejo. Tengok sikit. Belayar. Dia makan. Mampu ke? Aduh. Mama strike jeep, strike jeep. Dang, alhamdulillah rezeki. Kita nama jeep dah dah. Alah ikan leader. Ikan benda. Oh. Ikan apa? Nah. Aduh. Mantap. Tak ada arah lah. Apalah, janji dapat layan steam. Bos semangat. Mengkera. Strike geng. Strike. Tak kasar. Ni. Nah. Baik, bahasa sungguh. Nampalah barang pelik-pelik naik. Aduh. Ikan depu. Parok ni lah. Lagi teruk daripada mengkerong. Main ikan ni. Jeng lagu ni. Serat. Ganas. Aduh. Geng kita strike. Nah. Main strike. Oh ya, kuda sungguh. Nganyeng mama. Caru kuda. Dua ekor dah ada caru kuda. Nganyeng dia. Oh, bakor dah ni. Okay guys, kita dah on the way balik ya. Balik. Let's go. Ngantuk nampak oh. Ngantuk aduh. Marah. Ini dia kita hasil kita. Jenahak jenahak. Lepas tu caru kuda. Ini sedap ni. Ikan apa? Ketarak. Oh, kerapu mak. Kerapu maman. 2 kilo lebih. Kerapu masam. Jenahak ada banyak juga. Tengok bakul penuh mana. Oh, tu dia. Padu. Kumpau ini, kumpau. Dia tak kumpau lagi. Kumpau belaka. Ada strike. Tapi ikan kasar-kasar tak ada ah. Hanya tekong saja ikan kasar. Ikan baik tu. Tu yang sedap tu. Oh. Syutung. Ni syutung. Aduh. Baik ambil belaka ke? Paling power ni. Paling power guys. Saya hampir berapa belah kilo. Belah kilo lah. Ada 18 kilo. Mana? Panjang sedepa. Panjang 1 depa. Wah, nak buat naik. Tu dia. Lagi dikit. Kawan serik dah kena sengat tadi. Oh. Serban bau sebelah. Kat 2 jam juga tadi. Kena sengat ikan ni ya. Nak tunjuk lagi tu.
Sekarang dah masuk tu. Ikan ni sahabat. Ikan ni nampak tu idik atas dia tu. Amat menawan lah. Memang sedap ikan ni. Dah masuk kari. Tapi bisa dia tu. Kalau kena kaki, hilang kaki rasa. Kena tangan, jari tadi rasa hilang bau. Rasa nak serban, tanya ni. Ini bahagian serban. Dah dapat serban tu boleh semayang. Boleh semayang tu lah. Dapat serban boleh semayang tu kan? Masalah dia serban bukan kepala kat sini. Serban. Serban tangan. Aduh. Orang serban kat kepala, awak serban kat tangan. Serban baik ni sabar. Asyik, Alhamdulillah. Kerisi ada, kerisi tak ada, minta maaf, kerisi tak ada. Yang ada selor, caru, kembung, kunyit, tu je ada, kerisi tak ada. Kerisi tak ada. Hari ni ikan kurang. Walaupun air cantik, tapi bolehlah banyak ni ikan bubu tak nak cakap pun. Dah tak reti dah nak bercakap. Okay guys, kita rasa sampai kat sini saja kita punya video. Sebab dah 1 hari kita mancing, dah tak larat, penat dan letih, lesu dan sebagainya. Terima kasih buat semua yang menonton, like, komen dan subscribe. Kalau ada salah silap dalam gurauan, dalam hiburan konten kita minta maaf banyak. Okey, aman. Komen, jangan lupa komen. Nah, tak larat. Semoga titik peluh kita ada orang khabar, ada apa? Ada apa? Ada hasil. Ada hasil ya. Hasil kumpak apa? Okay, bagilah semangat. Semangat lah, komen lah. Jangan tak komen. Ni komen mengarut. Tak, komen mengarut. Okey guys, kita pun dah mengarut dah. Sampai kat sini saja. Nak cakap dengan Tekong pun dah penat. Kita pun dah tak reti nak cakap apa lagi lah. Okey, nanti kita jumpa lagi. Bye bye. Bye bye. Assalamualaikum. Padu mantap. Tengok berapa kilo? 16 kilo. 16 kilo guys. Tepat 16 16 tepat.